Segala kekayaan negara ini bukan hanya dibelanjakan oleh sektor awam dalam bentuk kementerian dan juga agensi, tetapi ada juga syarikat yang diwartakan, termasuk syarikat yang dimiliki oleh kerajaan, dan tata kelola ini harus melalui proses audit. Saya berada di Jabatan Audit Negara untuk melihat bagaimana reformasi yang dilakukan di sini akan menatijahkan proses audit yang lebih kekal untuk manfaat rakyat. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melimpah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong pada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Tak cukup dengan hanya sekadar mendengar huraian yang dapat kami kongsikan, elok kita bertanya terus dengan Ketua Audit Negara. Sebenarnya salah satu cabaran utama apabila saya dilantik untuk memegang jawatan ini adalah kekangan daripada segi perlembagaan. Ya? Sebab banyak perkara yang perlu dilihat semula. Ya, ada beberapa entiti atau beberapa isu kita tak boleh masuk ataupun kita tak boleh mengaudit kerana kekangan daripada segi perundangan, peraturan dan sebagainya. Jadi salah satu perkara yang perlu kita lihat dan alhamdulillah kita telah berjaya laksanakan ialah pindaan kepada akta audit. Ianya memberi peluasan kuasa kepada Ketua Audit Negara daripada segi aktiviti audit, elemen audit yang boleh kita masuk. Kalau dulu ianya terhad kepada 3, iaitu kita tengok pengurusan kewangan, badan-badan berkanun, kita tengok aktiviti-aktiviti dan juga kita tengok pengurusan syarikat. Jadi dengan adanya pindaan akta ini yang telah pun mendapat kelulusan Parlimen pada pertengahan tahun lepas, selepas 33 tahun tak pernah dipinda, jadi ia membuka lembaran baru dalam pelaksanaan pengauditan, memberi kuasa yang lebih meluas kepada Ketua Audit Negara untuk melihat, memastikan kecekapan pengurusan dana awam. Dan di bawah ini kita juga sekarang boleh membuat susunan audit. Kita boleh juga memperluaskan jumlah entiti ataupun syarikat JLC yang boleh diaudit, yang diwartakan perwartaan daripada 925 kepada 1,856 yang akan diaudit semulai daripada tahun ini setiap tahun. Kuasa Ketua Audit Negara untuk melaksanakan pengauditan ke atas syarikat kerajaan adalah selaras dengan perenggan 51D Akta Audit 1957, Akta 62. Sebenarnya pengauditan pengurusan syarikat kerajaan ini telah berlaku beberapa tahun ke belakang. Cuma bezanya terdahulu kita melaksanakan ataupun kita namakan dia pengauditan penuh ataupun traditional audit lah. Di mana kita akan ke pejabat, ke syarikat berkenaan dan melihat segala skop yang tertakluk kepada pengauditan sebelum laporan disediakan. Kalau kita lihat dari segi kemampuan 10 hingga ke 15 melibatkan bilangan pegawai-pegawai yang ada di bawah sektor syarikat. Jadi di peringkat Jabatan Audit Negara, kita telah memperkenalkan sistem e-self audit yang telah dibuat peluncuran sebenarnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 Februari 2025. Sistem e-self audit ini merupakan satu reformasi audit berasaskan teknologi yang dapat memastikan liputan pengauditan 100% ke atas semua badan lain termasuk syarikat yang diwartakan.
Dalam e-self audit kita melihat 3 perkara. Satu, kita tengok objektif ataupun mandat penubuhan sesuatu syarikat tersebut. Kedua, kita tengok tata kelola. Dan yang ketiga, kita tengok daripada segi pengurusan, kecekapan pengurusan kewangan dia. Jadi otomasi ni agak di peringkat awal akan ada mengambil masa sikit, tapi ia juga menunjukkan bagaimana penggunaan kecerdasan buatan dan juga analitik data raya dalam pengauditan yang digunakan buat pertama kalinya. Ianya dapat membantu kita mempercepatkan analisis kita, mengesal awal risiko-risiko yang ada, keterisan, pembaziran dan penyelewengan. Jadi so it's a learning experience. Kita masih lagi menambah baik, tapi ianya juga menunjukkan bahawa ada impak positif dan penerimaannya daripada auditi juga bagus, sebab ianya adalah satu edukatif peringatan kepada semua syarikat-syarikat kerajaan bahawa mereka perlu accountability apabila memegang dana awam tu adalah amat penting. Inisiatif ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti dan ketulusan, malah mengubah paradigma pengauditan negara ke arah lebih strategik serta memperkukuhkan keyakinan terhadap integriti pengurusan kewangan awam. Okay, kita dah dengar banyak tentang e-self audit ni. Jadi bukan hanya untuk kita cakapkan, tapi nak tunjuk bersama dengan saya adalah Puan Sharifah yang akan menunjukkan kepada kita e-self audit ni. Okay, sistem e-self audit ni merupakan platform digital sepenuhnya di mana syarikat akan diberi akses kepada sistem ni, dan kita beri kepada dua pihak lah di syarikat tu, iaitu yang pertama ni ialah penyedia yang akan memasukkan semua maklumat yang diperlukan, dan kita juga akan bagi kata laluan kepada CEO syarikat yang akan bertindak sebagai pihak yang mengesahkan maklumat tu sebelum dia kemukakan kepada Jabatan Audit Negara. So selepas mereka masuk ke dalam sistem e-self audit ni, mereka dikehendaki menjawab soal selidik, di mana ada lebih kurang 159 soalan di dalam soal selidik tersebut yang telah dibangunkan berasaskan kepada elemen pastel. So apa itu elemen pastel? Elemen pastel ni ialah inilah sebenarnya dia ada 6 elemen di sini, iaitu polisi, ekonomi, sosial, teknologi, alam sekitar dan juga perundangan. Okay, untuk elemen polisi ni, dia adalah elemen yang terbesar lah dalam sistem e-self audit, yang mana dia akan merangkumi dua perkara asas, iaitu dari aspek objektif penubuhan syarikat dan satu lagi dari segi aspek tata kelola lah. Kita boleh nampak daripada soalan-soalan yang dikemukakan ni, yang mana syarikat dia kena jawab soalan-soalan ni, dan dalam masa yang sama bagi beberapa perkara utama yang memerlukan dokumen sokongan, mereka perlu memuat naik dokumen sokongan ni secara atas talian lah. And then selepas mereka isi semua maklumat-maklumat yang diperlukan ni sehingga ke aspek perundangan, alam sekitar dan teknologi itu tadi, nanti dia akan pergi kepada elemen perakuan lah. So dekat perakuan ni nanti penyedia tadi, pihak pertama tadi, dia akan hantar kepada CEO lah, atau kat sini kita letak ketua pegawai eksekutif lah. Dan ketua pegawai eksekutif ni selepas dia dapat dan dia mengesahkan, dia akan klik untuk hantar kepada Jabatan Audit Negara lah. Ya, elemen perakuan ni dia lebih kepada accountability dan kebertanggungjawaban lah. Kalau kita lihat secara keseluruhan, saya boleh nyatakan ada beberapa manfaat lah daripada pelaksanaan sistem e-self audit ini. Pertamanya, ia melibatkan platform digital sepenuhnya, di mana syarikat hanya menjawab soalan dan memuat naik dokumen dalam talian tanpa perlu mengemukakan secara fizikal pada Jabatan Audit Negara. Dan di peringkat Jabatan Audit Negara pula, kita akan boleh melaksanakan pengauditan atau verifikasi secara remote auditing.
Dan ini menjimatkan masa dan sumber. Jika sebelum ini, kemampuan Jabatan Audit Negara hanyalah melaksanakan pengauditan sekitar 10 hingga 15 syarikat setahun di peringkat persekutuan, kerana kita mempunyai kekangan dari segi sumber. Kini pendekatan digital membolehkan pemantauan dan penilaian prestasi dilaksanakan secara menyeluruh terhadap semua syarikat kerajaan. Dan yang kedua, semua maklum balas akan disimpan dalam pekalan data bersepadu under projek pendigitalan jabatan yang membolehkan kita melaksanakan analisis data raya. Ini dapat memastikan pemantauan secara menyeluruh terhadap syarikat-syarikat tersebut dengan lebih cekap. Dan yang ketiga, kita telah mengadaptasi penggunaan kecergasan buatan telah berjaya dan terbukti sebenarnya memendekkan tempoh analisis yang perlu kita laksanakan terhadap maklum balas ataupun soalan-soalan yang telah dijawab oleh syarikat-syarikat. Dan ini membolehkan kita mengeluarkan di bawah Seksyen 97 bagi Datuk Seri Ketua Audit Negara perlu mengeluarkan perakuan dan pandangan ke Ketua Audit Negara pada tempoh yang lebih singkat. Satu lagi pembaruan yang telah dibawa ialah AG Auditor General Dashboard, di mana kita sekarang menyusuli isu-isu yang telah dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Kalau dulu orang kata kalau laporan tu tak ada apa-apa kesudahannya, lapor lepas tu habis di situ. Jadi ini kita dah buktikan bahawa ianya tidak seperti itu. Kita menyusuli dengan pihak-pihak yang berkaitan, mereka datang sendiri menunjukkan pembuktian bahawa mereka telah pun melaksanakan apa yang sepatutnya. Puan, tolong perkenalkan kita kepada AGD ni. Okey, untuk makluman sebelum saya pergi kepada AGD, mungkin saya nak share sikitlah berkenaan dengan pengiktirafan yang diterima oleh AGD berkaitan dengan pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan juga nasional. Di mana untuk makluman AGD ni kita telah dapat serta sijil bagi projek khas masa Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam tahun 2024. Sebab AGD ni dia memaparkan semua isu-isu terkini yang dilaporkan di peringkat kementerian dan juga negeri. Di samping itu juga saya nak bagi tahu AGD ni sebenarnya mendapat pengiktirafan juga di peringkat antarabangsa daripada Associate of Certified Fraud Examiner ataupun ACFE berkaitan dengan atas inisiatif digital ni. Di samping itu juga di peringkat global kita juga telah mendapat pengiktirafan pada tahun 2024 di mana Jabatan Audit Negara telah mendapat pengiktirafan dilantik sebagai pengurusi bagi International of Supreme Audit Institution Working Group on Follow-up Audit, sebab dia memberi pengiktirafan terhadap kepakaran negara ke peringkat global lah dalam memaparkan ni. Jadi mungkin saya akan share sikit kalau untuk makluman, kalau public macam Tuan Najib tadi, kita nak tahu macam mana kita nak masuk, kita akan masuk pergi ke Google, kita akan masuk ke AGD Dashboard. Okey, dalam AGD Dashboard Jabatan Audit Negara ni dia akan paparkanlah pengumuman. Kita akan boleh tengok isu ataupun tindakan-tindakan yang perlu disusun ni di dalam paparan lah. Di mana dalam AGD ni dia akan paparkan di peringkat persekutuan punya tindakan. So dia isu-isu lah yang perlu diambil tindakan. Kemudian di peringkat negeri kita akan paparkan. So ni dia ada merah lah. So dalam paparan ni kita boleh tengok lah. Contohnya isu di peringkat Kedah. Kita tengok ada beberapa isu, contohnya 43 isu yang perlu kita susun. So contohnya Kedah. So dia akan senaraikan semua isu-isu yang berkaitan lah. Ini dia tunjukkan jumlah terkini, pecahan mengikut laporan, tajuk kajian, bilangan isu. So dekat sini kita nak maklumkan tindakan terkini dan maklumat yang dipaparkan tu adalah untuk pemerhatian publik dan juga tindakan auditi. Untuk impact portal AGD ni, dia membolehkan awam untuk memantau isu-isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Negara tu telah diambil tindakan atau tidak oleh pihak yang diaudit. So ia adalah satu mekanisme lah yang mana terbuka. Semua orang boleh akses kepada portal tersebut secara real time.
Yang mana ia juga satu mekanisme untuk mempercepatkan auditi tersebut mengambil tindakan disebabkan dia dipantau oleh orang awam juga. So daripada apa yang impak positif dia ialah kita nampak sejak AGD ni ditambah baik pada 2024 selari dengan pindaan akta yang telah dicapai pada pertengahan tahun lepas 2024, maka kita kutipan hasil-hasil yang telah dikutip balik sebanyak 200 juta. Ya, dan ini kita lihat sendiri dan boleh dijajarkan dengan apa yang telah berlaku. Jadi rakyat sekarang boleh tengok apa yang dah berlaku dengan isu-isu yang telah dimuat naikkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Kalau anda melihat kesemua laporan ini sejak mula urusan audit ni dilaksanakan, sebenarnya ia sudah mencecah lebih 100 tahun, bahkan menyambut 120 tahun. Ini adalah, kalau ia serupa sebuah sains, ia adalah satu sains ataupun pendekatan yang baku untuk mencerap semua perbelanjaan negara. Apabila kita mula masuk ke era teknologi dan digital, semuanya sudah mula beralih. Dan kerana itu, reformasi yang dilakukan ini, asas yang paling penting adalah memanfaatkan teknologi, AI, dashboard, e-self-audit. Itu semua dimungkinkan kerana banyak urusan audit ini sudah boleh dilakukan secara dalam talian dan juga secara digital. Maka kita harus terus memperkasa supaya impak daripada proses reformasi ini akan membawa hasil yang lebih besar kepada negara. Pertama sekali saya ingin ucapkan setinggi tahniah kepada Ketua Audit Negara dan juga tim daripada Jabatan Audit Negara yang sentiasa melihat kepada peluang dan ruang untuk menambah baik urus tadbir, cara pengurusan audit di dalam kerajaan, khususnya di kementerian-kementerian. Khususnya mengenai dengan EG Dashboard ini, saya sangat hargai usaha yang dilaksanakan oleh Ketua Audit Negara dan Jabatan Audit Negara dalam menambah baik versi-versi EG Dashboard ini. Yang pertamanya, kita lihat bahawa sebagai pegawai pengawal, kita terpaksa menjalankan tugas dengan baik dalam memastikan bahawa kawalan sumber-sumber kita, sumber manusia, sumber perolehan, sumber kewangan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Secara ringkasnya, EG Dashboard ini merupakan satu game changer bagi saya dan dalam sebagai seorang pegawai mengawal di dalam kementerian ini. Dan juga di kementerian sebelum ini, ia juga memberi saya satu kelebihan daripada segi tool untuk mengawal, menambah baik dan juga meningkatkan lagi pencapaian organisasi saya pimpin atau terajui. Saya kira ianya satu usaha yang bagus lah, because selama ni kita memang ada internal audit. Ni kalau dengan macam pihak berkuasa juga kita ada e-self-audit ni, menyebabkan kita I guess lebih peka dan lebih berhati-hati dan lebih mengetahui apa kehendak atau apa yang perlu untuk supaya kita menjadi satu corporate yang bagus, bertanggungjawab yang agak telus lah. Bagi saya e-self-audit ni satu transformasi atau inisiatif yang sungguh bagus, mengambil kira teknologi sekarang, all this AI semua kan, and machine learning semua tu, which is bagus. Sekarang ni kita lebih, instead of doing sampling sikit-sikit tu kan, kita dapat scope lagi besar, kita boleh proses banyak data, dan because of that kita akan early detection kalau ada sesuatu yang tidak bagus lah. Jadi insyaAllah moving forward, kata syarikat lebih bersih, lebih cekap, lebih ada accountability lah dalam segala urusan syarikat. Dan satu lagi, dengan e-self-audit ni memberi peluang kepada kami untuk melihat dengan lebih terperinci lagi lah apa yang perlu kami perbaiki. Sebelum ini, setiap kali keluarnya laporan Ketua Audit Negara, pelbagai polemik yang timbul, kekecohan tentang bagaimana ketirisan ataupun tata kelola yang lemah dalam tadbir urus keuangan agensi-agensi seperti syarikat yang diwartakan. Dan untuk tujuan itu, reformasi yang dilakukan oleh Jabatan Audit Negara adalah, sebelum ini hanya beberapa syarikat saja menjadi sampling untuk tujuan pengauditan, tetapi dengan pendekatan e-self-audit, terdapat 1,856 syarikat yang dikawal selia. Kini, tanpa kecuali, tak ada satu pun yang terlepas, semuanya akan diaudit melalui pendekatan e-self-audit ini. Dan selain daripada itu,
segala dapatan, isu-isu yang berbangkit daripada pendekatan ini akan kemudiannya terpapar di dalam satu platform yang dipanggil AGD, Auditor General Dashboard, yang mana kita akan dapat melihat secara real time pada waktu sebenar sesiapa saja termasuk rakyat untuk melihat isu-isu yang timbul daripada proses pengauditan ini. Ia adalah gambaran ketulusan dan satu bentuk reformasi yang harus kita raikan. Reformasi untuk jawatan audit ia melibatkan poket rakyat. Apabila jabatan audit sebenarnya dia nak tunjuk tentang ketulusan dan cara pengurusan keuangan yang lebih cekap. Apabila rakyat rasa lega apabila tindakan susulan dapat diambil jika ada maklum-malas daripada rakyat untuk jabatan audit, dan juga rakyat rasa lega apabila wang negara, wang mereka diurus dengan baik dan cekap oleh agensi kerajaan. So jadi benda ni membuatkan rakyat rasa lega, rakyat akan rasa yakin, dan bukan saja rakyat, pelabur luar akan yakin, dan nama Malaysia akan lebih kukuh di peringkat antarabangsa. Sebelum ini saban tahun apabila timbulnya episod laporan Ketua Audit Negara, pelbagai reaksi timbul kerana terdapat elemen yang menimbulkan banyak persoalan. Dan kita mengharapkan nampaknya dengan jelas reformasi self-audit dan juga AGD ini akan memberikan dampak yang lebih besar kerana integritinya, ketulusannya dan kecepatan ataupun kederuan masa yang diambil lebih singkat. Mudah-mudahan ini akan membantu kita mendapatkan hasil yang lebih baik dalam konteks audit, dan limpahan kebaikan itu akan dinikmati oleh rakyat keseluruhannya.